Okay, signboard lorong rumah dah siap. Pakai si channel ya. Spray belang-belang hitam kuning. Sini si channel gak, channel kecil. Aku skru kat situ. Nampak? Lawa kan? Nanti aku tunjuk macam mana aku pasang kat tepi jalan. So aku letak si channel kat sini. Si channel kecil je. Sebab nak kepit je lah, senang. So senang, nanti tindan je signboard tu punya channel. Lepas tu skru kat tepi ni. Simple. Sudah siap. Skru kat sini, settle. Lepas ni senang nampak rumah. Contoh kau jalan-jalan sini, lepas tu kau nampak sini lorong Imam Milo. Sini rumah aku. Signboard ni sesuai kalau kau nak buat custom nama jalan ataupun custom nama kedai pun dengan signboard macam ni. Kalau kau buat custom ada warna hijau, ada warna kuning, custom signboard besi signboard ni. Signboard dia besi. Lepas tu kualiti stiker dia kasih tahu stiker ke apa. Sebab aku skru ni tadi tak ada buat kopek ke apa kan. Nak lawa je. Nampak. Kalau kau nak custom macam ni, yang ni saya paling besar 58cm tak silap. Tekan link kat bawah. Okey tak Anas? Ni cantik tak?